Hidup ni kalau tak ada pasangan, tak ada makna. Nampak muka pun dah ceria tapi dia kurus sikit lah. Efek bas. Dan sambutan raya kali ni Alhamdulillah lah kan, Syah Besul membalik apa semua kan. Kita pun happy, saya pun dah kita pergi makan angin di Switzerland kan, dengan diikut sekali kan, Alhamdulillah lah. Dan dia pun dalam making dia punya filem Original Gangster, saya tengah buat mixing, final editing kan. Kata dia akan tayang gambar tu dalam masa lagi 3 bulan 4 bulan lah kata dia, InsyaAllah. Dan sebagai ayah, walaupun dia tidak buat dengan skop dahsyat, sebagai ayah saya berdoakan supaya dia sukses. Saya rasa kebanggaan saya ialah melihat anak-anak saya sukses dalam kejayaan dia buat. Datuk tengok macam mana perubahan Syamsul selepas sekarang ni, bila macam semua dah okey, macam mana Datuk tengok dia dari segi? Dia nampak sekarang dia lebih fokus lah. Saya pun bukan apa, ialah setiap manusia ada dia punya cabaran, halangan kan, konflik dalam rumah tangga. Masa tu yang buat gambar dia, you bayangkan cerita Original Gangster, dia buat lebih awal 4 bulan sebelum kita start Sheriff. Kita dengar adik dia dapat 3 filem kan. Tapi saya tahu kekangan dia, masalah-masalah dia hadapi, pasal rumah tangga dia, family punya hal kan. Jadi saya rasa itu buat bebanan bagi dia lah. Sebab kalau kita kaji balik filem-filem Syamsul dengan saya, tak ada masalah. Semua kita buat semua ikut masa kan. Tapi ini pasal ada konflik dia dengan perkahwinan dia, kahwin kan. Jadi dia budak muda lah. Bagi saya doa yang baik je lah. Dia pun nampak gaya dah semangat, nampak muka pun dah ceria tapi dia kurus sikit lah. Saya kata Syamsul apa sekalipun kuatkan semangat, bina hidup baru lah. Mesti jangan hidup seorang. Dia kata sementara dia nak hidup seorang dulu kata dia, nanti lapar. Kata kamu mesti ada pasangan, kalau tidak kamu akan rasa bosan. Tak ada makna kita cari duit, kita kaya, hidup seorang. Datuk nasihatkan juga pasangan. Saya kata cari pasangan, kalau tak ada, cari tu untuk kita ada pasangan. Hidup ni kalau tak ada pasangan, tak ada makna kan. Kita makan nasi, kalau banyak duit nasi sepinggan juga. Bukan orang kaya makan nasi mas, tak ada. Bagi saya lah, kehidupan yang paling penting bukan kerana duit, kenapa? Kehidupan tu kita nak ketenangan dengan keluarga, dengan anak isteri tu. Tapi dia kata nak fokus kerja dulu lah. Dia kata nak fokus kan. Bagi dia banyak kerja, habiskan dia punya filem ni lagi. Dia 2 filem kan, Khawarij dengan ni semua. Tapi dia dah cakap Surik nak kahwin ke tak ada, Datuk? Saya rasa tidak lah. Dia kata biarlah dulu. Tapi ialah sebagai orang tua, saya mendoakan lah supaya dia dapat jodoh yang baik kan. Because barangkali kalau ketentuan Allah ada tentukan diorang tak ada jodoh, jadi mungkin saya dapat pasangan lain, dia dapat pasangan lain kan. Itu doa yang baik. Saya tak boleh banyak sangat mendesak, engkau mesti kahwin, engkau mesti balik kan. Dia harapan kita, tapi rumah tangga dia menentukan kan, Allah menentukan tuan. Tapi jauh di sudut hati Datuk, mungkin nak mereka berbalik semula. Saya tak nak komen lagi lah. Kalau saya cakap begitu Kang, macam tak berlaku adil lah. Dulu saya fikir macam tu, isteri semua cakap sama je, Yus patut dia balik Yus. Tapi last sekali kata isteri saya, Yus kita kena reda lah. Macam mana kehidupan dia yang menentukan dalam hidup dia. Datuk seronok tak bila dapat berkumpul kan, tengok satu family tu. Of course, dia dapat balik keharmonian. Ya betul. Walaupun Sarah balik juga. Sarah pun ada sekali kan. Jadi Sarah dengan Syamsul, insyaAllah dia akan jadi sahabat lah. Sahabat dan anak kan. Saya pun dengan besan saya, masih kita anggap sebagai besan saya sebab cucu kita. Jadi hubungan saya dengan besan saya pun baik, dia orang pun baik, datang rumah semua, tak ada masalah. Ya. Saya rasa syukur satu, saya pun tak sangka usia sebegini perjuangan saya dalam dunia filem diteruskan oleh anak-anak saya, dan dengan izin Allah juga dia orang berbakat besar. Alhamdulillah.